Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat menjalani hari pertama persekolahan dengan baik. Betul tak? Ya, dan semestinya kita akan menerima kedatangan murid tingkatan 1 dan 4 bagi sesi 2026. Jadi, mari kita sama-sama menyaksikan berkisah yang telah kami sediakan. Sebelum itu, saya Adia Adriana Dan saya Husna Ulia. Kami wartawan anda pada hari ini. Dan anda sedang menonton Sharks TV. Keep running faster and faster. I don't know what we're after, yeah. We keep up with disaster. I'm thinking that they're after me. We're running like faster and faster. We're running like faster and faster. Pada kali ini, kita bersama-sama dengan Tuan Pengetua, iaitu Tuan Haji Junaidi bin Osman. Assalamualaikum Tuan Pengetua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baiklah, jadi soalan yang ingin diajukan adalah apakah kriteria yang perlu ada pada murid untuk masuk ke Sharks? Pertamanya, saya mengalu-alukan mengucapkan selamat datang kepada calon-calon ataupun pelajar-pelajar baru ataupun murid baru tingkatan 1 khususnya untuk mendaftar di SMK Sultanah Hajah Kalsum, iaitu salah sebuah sekolah harian kawalan di negeri Pahang ini dalam daerah Kuantan, Jabat Pendidikan Daerah Kuantan. Semoga kemasukan pelajar-pelajar baru ini dapat meneruskan kesinambungan dan kesemelangan sekolah SMK Sultanah Hajah Kalsum ataupun Syam. Jadi apabila melihat ciri-ciri itu, sebagaimana penerangan saya tadi, sekolah SMK Sultanah Kalsum ni ciri-ciri kemasukannya ialah sesuai dengan sekolah kawalan negeri, di mana dia dibuat pemilihan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pahang berdasarkan kesemelangan murid-murid ini di masa di sekolah rendah lah. Mungkin dia melihat kepada pencapaian UASA tahun 6 dan juga PBD. Dan ciri-ciri dia sama seperti yang lain, mesti cemerlang. Khususnya dalam subjek-subjek yang berkaitan dengan STEM, matematik, sains, RBT dan lain-lain. Dan ditambah lagi dengan kecemerlangan dalam bidang co-curriculum dan juga karakter insaniah murid-murid itu sendirilah yang dikenal pasti melalui permohonan mereka sendiri melalui sekolah-sekolah yang dibuat melalui permohonan online. Co-curriculum mungkin dia melihat kepada PJSK dia, SIGAK dia dan sebagainya. Untuk akademik mungkin sama seperti yang lain, cemerlang berdasarkan pencapaian keseluruhan dan juga subjek-subjek yang berlandaskan STEM dan sebagainya lah. Okey, baiklah. Untuk soalan yang kedua, apakah antara usaha pihak sekolah untuk mula membentuk murid ke arah kecemerlangan? Okey. Berdasarkan kepada budaya sekolah kita sendiri ialah menentukan kecemerlangan ataupun memastikan kecemerlangan atau memelihara kecemerlangan ataupun melonjakkan kecemerlangan di sekolah itu sendiri. Dan bagi sekolah kita SMK Sultanah Hajah Kalsum, kita ada hala tuju dia yang kita namakan
nyala rasa kecemerlangan dan kemajadian murid, di mana kita memfokuskan kepada 8 fokus utama berdasarkan mandat KPM, berdasarkan falsafah pendidikan negara, berdasarkan falsafah pendidikan Islam, berdasarkan teras pendidikan yang digariskan oleh Yang Berhormat Menteri dan kepimpinan KPM yang lain. Jadi kita skopkan fokus kita untuk menyala rasakan kecemerlangan itu supaya dapat dikongsi bersama, bukan sahaja oleh guru, murid-murid, ibu bapa dan stakeholder yang lain seperti jabatan, PPD dan sebagainya. 8 fokus ini kita secara jangka pendek tahunan, dan jangka panjang kita ada program dia juga, di mana dalam fokus ini kita berdasarkan visi dan misi kementerian, kita nak jadikan sekolah kita ni sebagai sekolah inspirasi. Sekolah kita ada 3, sekolah fokus, sekolah aspirasi dan juga sekolah inspirasi. Jadi sekolah fokus memang kita tak terlibat. Kita nak lari daripada ataupun nak menambah baik daripada sekolah aspirasi kepada sekolah inspirasi. Ada 8 fokus. Yang pertama, kecemerlangan akademik. Yang kedua, kecemerlangan SPM. Yang ketiga, kecemerlangan co-curriculum. Yang keempat, kecemerlangan hal ehwal murid. Kita memperkasakan, nyala rasakan kebitaraan sekolah kita. Ada dari segi fizik, Formula 1, robotik dan co-curriculum kita rugby. Kita ada satu program khusus yang dinamakan program naik podium. Kita juga ada memperkasakan, meningkatkan hubungan kita dengan PIBKS dan agensi-agensi luar, serta kita melaksanakan sepenuhnya dasar-dasar Kementerian Pendidikan. Dari segi prasarananya, dari segi keselamatan muridnya. Dan kita fokus untuk kemajadian murid. Jangan dirasa kecemerlangan. Dan kita akan, insyaAllah kita akan melahirkan karakter insaniah, karakter murid yang sesuai dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Dasar Pendidikan Negara, KPM dan seterusnya. Di antara program-program kita ialah PROKAS, iaitu program kecemerlangan akademik sekolah. Banyak dari situ dalam PROKAS ni. Kita ada pemberkasakan algebra, TDS, akan saya nak sebut satu-satu banyaklah. Kita ada bagaimana nak membina program karakter insaniah melalui program-program bina insan secara langsung dan tidak langsung, dan semuanya merentas kurikulum dan co-curriculum. Kita juga ada membina keyakinan murid kita itu melalui fokus kita yang dah 4 tahun kita perkenalkan, iaitu program naik podium. Kita nak rasakan ada persaingan di antara murid-murid kita ni sesama mereka, persaingan dengan rakan-rakan sekolah yang lain, dengan dalam daerah, negeri, kebangsaan dan seterusnya kepada peringkat antarabangsa. Kita dalam program naik podium. Banyak program di situ. Dan kita juga tidak lari daripada garis panduan. Program kita itu daripada garis panduan yang digariskan, yang diletakkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebab itu kita tengok semua dasar-dasar. Kita bukan buat sembrono mengikut kreativiti, tapi berdasarkan garis panduan dan ada inovasi sesuai dengan sekolah kita, sekolah kawalan harian, iaitu sekolah rancangan khas negeri yang ditetapkan kepada sekolah kita. Apa yang penting fokus kita ingin menjadi sekolah inspirasi. Inspirasi dari segi muridnya, inspirasi bagi ibu bapanya, guru-guru sekolah, dan kita harap tercapai hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah, terima kasih Tuan Pengetua atas perkongsian itu tadi. Bersama-sama kita pada kali ini ialah Ibu Bapa Tingkatan 1, iaitu Encik Azman dan Puan Azian. Assalamualaikum Tuan dan Puan kepada SMQ Sultan Hajah Kalsum. Jadi, mengapakah Sharks menjadi pilihan untuk melanjutkan pelajaran? Okey, nama saya Azman bin Ahmad. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, menjadi pilihan sekolah ini kerana sekolah ini menyediakan pendidikan yang berkualiti dan prasarana yang elok, baik semua,
Dan sebelum ni anak-anak saya pernah belajar di sinilah. Jadi menjadi pilihan saya untuk anak yang terakhir saya untuk sekolah di sini. InsyaAllah. Semoga kekal di sini sampai ke terima lah. InsyaAllah. Itu saja. Okay, terima kasih. Baiklah, soalan untuk apakah perasaan bila dapat tahu yang masuk sekolah ini? Gembira dan seronok dan teruja. Terima kasih atas satu. Assalamualaikum Puan. Jadi, apakah harapan Puan apabila menghantar anak ke sekolah ini? Harapan saya semoga anak saya berjaya menjadi seorang pelajar yang cemerlang, boleh berbakti kepada agama dan bangsa dia dan memperolehi rizal yang terbaik lah untuk masa depan dia. Terima kasih. Baiklah, soalan apakah janji kepada ibu bapa setelah masuk ke sekolah ini? Saya janji akan berjaya pada masa hadapan dan membuat apa yang mak harapkan. Terima kasih atas perkongsian itu tadi. Bersama-sama kita pada hari ini ialah bapa tingkatan 1. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Selamat datang ke SMK Sultanah Hajah Kalsum. Okay, terima kasih. Okey, jadi soalannya, mengapakah Syaks menjadi pilihan utama untuk melanjutkan pelajaran? Okey, Alhamdulillah. Bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya anak saya terpilih lah untuk belajar di sini. Dan secara kebetulan saya kenal Syak ni daripada program robotik lah. Sebab saya pengajar di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Polisas. Dan memang kita kata Syak ni jadi kita punya sekolah angkat lah untuk program robotik. Jadi dengan harapan saya dengan membawa anak saya ke sini bolehlah untuk meneruskan legasi robotik di Syak ni lah, insyaAllah. Terima kasih Tuan atas ujahan itu tadi. Maka berakhirlah sudah program kita pada hari ini. Diharapkan para pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 bagi sesi 2026 dapat membantu sekolah ke arah kecemerlangan. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melahirkan insani, menguli prestasi. Syaks TV berinformasi, memacu generasi. Syaks kebat. Syaks hebat. Adios.